بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pusingan yang kedua bersyukur kepada Allah Ta'ala, sambung pengajian kita di dalam kitab Mukhtasar Sahihul Bukhari. Mukhtasar Sahihul Bukhari, karangan Imam Az-Zabidi yang meninggal dunia pada tahun 893. Dialah sebagai ulama yang buat rekasan. Buat rekasan ni memang kata Sahih Bukhari yang tebal jadinya nipih ataupun panak, khususnya di segi potong keraknya sanad yang panjang itu. Kita hari ini adalah pusingan kali yang ketiga jugalah, ataupun kali yang ketiga untuk kita nak baca hadis dalam kitab Mukhtasar Sahihul Bukhari ini. Akhir sekalinya kita ambil hadis Aisyah, hadis yang ketiga. Hadis yang kedua, yang ketiga yang kita telah ambilnya, dan juga lekat bergetar lagi kepada fak kitanya, iaitu ma yustafadu minal hadis, beberapa pengajaran daripada hadis. Hadis yang keduanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, yang cerita katanya Harith bin Hisham biasa tanya Nabi. Kerana apa? Kerana Aisyah ni, Bukhari dia wari ni, untuk nak hapus syubhat yang orang tuduh katanya Aisyah ni tak ada dengan peristiwaan turun wahyu kepada Nabi. Hekkan turun wahyu kepada Nabi, Aisyah ada budak lagi. Pak Aisyah ambil mana? Tahu balas mana? Di antaranya, satu boleh jadi Nabi yang cerita kepada Aisyah. Yang keduanya melalui sahabat yang lain tanya belakang, tanya Nabi, ganti orang lain lah, tanya kepada Nabi belakang dah berlaku lama dah, seperti Haris dulu kan. Haris itu masuk Islam tu lewat dah tahunnya ke-8, dia tanya kepada Nabi, wahyu turun balas mana kepada Nabi dulu. Aisyah depan dengar. Haris tanya katanya, bagaimana wahyu datangnya kepada Nabi, turun kepada Nabi balas mana kata. Maka Nabi jawab hadis yang kedua itunya, kadang-kadang wahyu turun kepada Nabi itu dengan suara loceng, suara siang rakang, siang rodas. Silsilatul jaras. Suara yang loceng itu tu, wa huwa ashadduhu alayya, yang rasa kata berat ke atas Nabi. Sehengganya wahyu itu tu baik gi. Sudahnya tu wahyu. Wa qad wa'aitu anhu maqala, tapi Nabi suara biasanya kalau kita nak gambar ni, suara genah tu, suara tirakang tu, bukan katanya sedap dengar sangat, bising linga. Tapi Nabi SAW selepas daripada Allah Ta'ala, taufik Allah Ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Nabi ada tu Allah Ta'ala
cipta Nabi Adam daripada tanah dengan tak getik gapo, tapi Allah Taala boleh nak ajar we kenal sosok gapo tu yang ajar. Ilmu tu asal daripada Allah Taala. Supaya dia juga dengan Nabi, Allah Taala pun nak Nabi ingat, walaupun suara kita mikir katanya suara bising tu Nabi nak ingat bala mana, tapi Nabi katanya waqad wa'itu anhu ma qala, aku ingat belaka. Wahyu yang turun dengan suara bising tu Nabi ingat belaka. Ni rupa apa dia, rupa tu wahyu yang pertama. Kita ulang kita tengoklah, kali yang dulu tu saya buat orinya lapar rupa wahyu turun. Wa ahyanan yatamathalu lil malak rajulan, malaikat mari cari Nabi dengan rupa manusia. Ini yang kedua. Fayukallimuni, maka mari dok ajar royak kepada aku, fa'i, maka aku khabar, aku bangun, aku ingat ngapa dia, apa yang dia tahu kepada aku. Aisyah royak katanya kadang-kadang turun wahyu kepada Nabi ni hari yang sejuk teruk, tapi peluh tu tubik daripada dahi Nabi. Ini hadis yang kedua nah, saya ulang sekali lagi apa pengajaran. Yang pertamanya seperti saya sebut dulu, katanya tanawwu' al-wahyi. Wahyu ni adanya berbagai-bagai cara yang turunnya kepada Nabi. Nah, bagai-bagai caranya yang turunnya kepada Nabi SAW. Yang pertamanya bala mana? Dengan mimpi. Nabi mimpi. Rekasan nah. Yang keduanya Allah Ta'ala bubuhnya dalam hati Nabi, ilham, dengan tak nampak tengok. Yang ketiganya Allah Ta'ala hantar malaikat marinya dengan rupa manusia. Nah, sahabat ada sekali dengan Nabi, sepuh hadis Jibril tu nah. Yang keempatnya dengan suara apa dia, suara loceng tadi tu. Nah, bising linga tu. Yang kelimanya marinya malaikat dengan rupa malaikat sendiri dulu lah. Malaikat Jibril rupa dia bala mana, mari cari nabinya balas tu lah. Yang keenamnya Allah Ta'ala Nabi naik ke atas langit seperti Isra' Mi'raj, maka Allah Ta'ala wahyu. Yang keenam. Yang ketujuhnya kalamullah lahu, Allah Ta'ala kecek dengan Nabi. Seperti mana Allah Ta'ala biasanya kecek dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-8nya iaitu keceknya tadi tu, kecek dengan tidak nampak tengok, ada gapo benda yang duk sekat di antara Allah dan juga Nabi. Supaya juga wa kallamallahu Musa taklima, masa duk kecek, masa yang Allah Taala kecek dengan Nabi Musa pun, Nabi Musa nampak tengok Allah Taala? Tak. Yang ke-8nya ada tambahan. Ulama sebut, Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad, iaitu Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala, kecek dengan Allah Ta'ala dengan tidak adanya hijab, sekat tergapo. Itu yang ke-8. Itu khilaf, masalah khilaf yang kita sebut dulu di antara Ibn Abbas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengajaran nah. Nah, pengajaran daripada hadis ini. Hadis ni warinya dua ya. Warinya dengan suara loceng yang berselinga itu tu berat bagi Nabi. Yang keduanya Allah Ta'ala malaikat mari cari Nabi dengan rupa manusia. Pengajaran yang kedua, hadis yang kedua ini ni tunjuk katanya wahyu ini adalah benda yang berat. Wahyu ini adalah benda yang berat ke atas Nabi SAW. Dan juga kita royak ada katanya Nabi ni berat. Seperti mana Allah Ta'ala kata pada mana apa dia? Dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin", kalaulah Allah Taala turun Qurannya kat atas bukit. Atas bukit. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Akan pecah bukit itu dengan sebab takut dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok itu wahyu ni berat. Tapi Nabi ni usaha dia yang hadis kita nakkan baca ni, usahanya nak pikul benda berat ini, kerana Nabi nampak katanya ini adalah wahyu tunjuk ke hidayah yang besar kepada kalangan manusia. Pikul gati kita. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Semua langit bumi ni bukit patisik belaka tak sekro'ah kerana tak lawan berat. Wa hamalaha al-insan tu manusia yang sanggup nak pikulnya wahyu Quran ini.
Wa kana al-insan zaluman jahula. Tu yang tahu katanya manusia ni zaluman, dosa banyak, jahula, sentiasanya jahil manusia ni. Quran. Ni kita nak hurai akan hadis yang apa dia, yang seterusnya. Dan juga pengejaran yang ketiganya, isbat katanya malaikat ada sungguh. Beriman katanya malaikat tu ada sungguh. Dan juga kuasanya Allah Ta'ala nak berinya malaikat itu mari syari Nabi ni dengan rupa mana-mana pun Allah Ta'ala kuasa. Rupa manusia. Ini kembalinya kepada rukun iman yang kena berimannya kepada malaikat dah. Berimannya kepada makna beriman kepada malaikat. Seperti mana kita dah biasa ngaji dululah. Di antaranya beriman kepada malaikat kena adanya 4 perkara. Satunya beriman bahawa malaikat itu ada sungguh dengan tidak adanya syak dalam hati kita. Ada sungguh kedak ni malaikat ni, tak boleh. Imanan jaziman, kena iman sungguh katanya malaikat ada. Nak syak, nak songsai katanya malaikat ada tak ada ni tak boleh. Walaupun kita tak biasa nak tengok. Ni yang pertama. Kena beriman katanya malaikat ada sungguh. Supaya iman kita kepada malaikat, rukun iman tu kan sempurna. Yang keduanya, al-imanu bima alimna min asma'ihim. Beriman dengan malaikat mana-mana yang kita tahu nama dia. Nama dia kita tahu. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut nama dia, kita kena beriman. Wajib kena beriman. Turut nama dia, turut kerja dia. Wa amma man lam na'lam asma'ahum fanu'minu bihim ijmalan. Manakala malaikat mana yang Allah Ta'ala Nabi tak sebut nama, kita beriman dengan para malaikat itu dengan secara ijmal seluruhnya. Ada. Ada nama Allah Ta'ala sebut, ada. Nama dah tengoklah. Hak mana sahih tak sahih tu. Yang ketiganya, iman bima alimna min sifatihim al-khilqiyah wal-khuluqiyah. Sifat Allah Ta'ala cipta dia bala mana. Malaikat ni sayap berapa. Dan juga malaikat yang lain bala mana. Yang ada sebut riwayat sahih katanya rupa dia, khija dia bala mana. Kena iman. Dan juga tak boleh khayal tu tak. Khayal tak siapa. Ingatlah katanya malaikat ini adalah benda yang tak nak apa tengok. Tak boleh kita nak khayal. 900 sayap. Balas mana apa dia? Tak boleh khayal. Sayap warna apa? Tak. Kalau tak ada riwayat, cukup sekadar tu. Yang keempatnya, beriman dengan apa khija. Kita tahu kata malaikat ni khija ni. Malaikat ni turun wahyu. Malaikat ni turun hujan. Malaikat ni winya benda tumbuh di atas bumi. Malaikat ni jaga neraka, jaga syurga. Malaikat ni catat kebaikan. Malaikat ini catatnya kejahatan. Kita beriman dengan amal khija yang dilantik malaikat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 4 perkara. Pak perkara. Katanya Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari dia tentang maksud iman kepada malaikat tu. Huwa at-tasdiqu biwujuhihim. Kena percaya dulu katanya malaikat ada sungguh. Ibn Hajar sebut wa annahum kama wasafahumullah ibadum mukramun. Manakala sifat dia seperti mana Allah Ta'ala royak. Allah Ta'ala royak al-Quran, ibadun mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Ibadun hamba. Malaikat ni hamba Allah Ta'ala juga. Mukramun yang mulia. Mulia sebab apa? Sebab la ya'sun Allah. Tak ada biasa buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Buat belaka Allah Ta'ala suruh gapo buat belaka. Itu malaikat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa qaddama al-malaikata 'ala al-kutub war-rusul nadhran lil-tartib al-waqi' li'annahu subhanahu wa ta'ala arsala al-malak bil-kitab ila ar-rasul. Najah sebut katanya, Nabi ayat katanya rukun iman ni mengikut tartib dia. Rukun iman tu, antu'mina billah wa malaikatihi. Selepas daripada beriman kepada Allah yang pertama, yang keduanya tartib Nabi yang jawab soalan kepada malaikat, berimannya kepada malaikat sudah.
an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kitab yang ketiga, beriman kepada para rasul. Yang keempat, Ibnu Hajar ayat katanya, kerana Allah Ta'ala tertib malaikat, beriman kepada malaikat dulu belum daripada kitab dan juga rasul, kerana Allah Ta'ala ni hatta malaikat suruh pergi hantar kitabnya kepada puak-puak rasul. Kalau tak ada malaikat, pergi nak hantar. Habis tu beriman kepada malaikat, mari dulu daripada beriman kepada kitab, dan juga mari dulunya daripada berimannya kepada para rasul. Ibnu Hajar sebutnya di dalam kitab Fathul Bari dia. Itu hadis yang kedua dulu. Hadis yang ketiganya, hadis Aisyah wahyu yang panjang tu kan. Yang Nabi ayat katanya, Aisyah ayat katanya, wahyu rupa di antaranya cara tu wahyu ar-ru'ya salihah fi naum, tidur mimpi. Tidur mimpi. Ni tambah daripada hadis yang kedua tadi. Hadis yang kedua tadi apa dia? Suara bising dengar suara lacang, malaikat mari cari dengan rupa manusia. Yang ketiganya hadis Aisyah, mimpi dalam ngigang. Mimpi. Dan juga yang keempatnya, Nabi nak duduk dalam gua Hira. Malaikat Jibril mari cari dengan rupa dia selalu dah. Ni yang keempat rupa dia. Ni cerita dia panjanglah, sehingga akhir sekalinya suruh baca Iqra 3 kali. Nabi katanya aku baca tak reti. Sehingganya malaikat Jibril ajar kepada Nabi 1 sampai 4 ayat ataupun setengah, katanya 1 sampai kepada 5 ayat. Ayat yang kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun mari cari Khadijah isteri dia dalam keadaan yang bergetar hati. Takut, perasaan takut, sejuk, suruhnya Aisyah ni, suruhnya Khadijah ni, selimut aku Ustaz. Cerita belakangnya apa berlaku kepada Khadijah. Khadijah bawa Nabi pergi carinya pak saudara dia nya, iaitu Waraqah. Waraqah bin Naufal. Bawa pergi carinya Waraqah bin Naufal. Sehingga yang Waraqah ayat katanya, orang yang waktu turun wahyu kepadamu adalah Namus. Siapa Namus? Iaitu Jibril yang biasa bawa turun wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan juga royak kepada Nabi katanya, mu ni akan dikena hamak tubik daripada Mekah. Kalaulah aku ada nyawa sapanya pada hari itu, aku akan duduk tepi mung, tolong mung, bantu mung. Tapi akhir sekali Waraqah meninggal dunia. Itu cerita dia, hadis yang kedua. Pengajarannya ulama sebut katanya hadis Aisyah yang kedua itu tu iman Waraqah bin Naufal. Waraqah telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman. Kita sebut dah kan, Waraqah dulu kan dia orang yang asal dia agama Nasara. Dan juga boleh tulis bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, Taurat. Setengah riwayat sebut katanya, Waraqah sebut kepada Nabi, asyhadu annaka nabiyyun mursal. Aku menyaksi bahawa engkau adalah nabi yang diutuskan. Maksud Islam berimanlah. Wa annaka alladhi basyara bika Isa. Mu ni adalah nabi yang terakhir yang Nabi Isa biasa sebut dalam kitab. Biasa beri berita royak belum daripada ni. Wa sata'muru bil jihad. Mu akan perintah orang suruh buat jihad. Wa iyudrikuni dzalika ujahidu maka. Kalaulah aku ada nyawa sampai kepada hari itu, aku akan duk jihad tapi bersama tolongmu jihad. Ini di antara riwayat yang lain yang tunjuk katanya iman telah berimannya Waraqah bin Naufal masuk Islam lah. Di antara dia orang mula-mula masuk Islam. Selepas daripada Khadijah masuk Islam, dia Waraqah bin Naufal. Sehingganya dalam hadis Al-Bazzar Nabi sebut katanya, raaitu al-qassa fil jannati. Aku ni nampak dah seorang lelaki yang hebat daripada agama Nasara, pemimpin agama orang Nasara pia ni. Tapi boleh masuk syurga. Apa beriman kepada aku? Fil jannah, dalam syurga. Nampak Waraqah masuk syurga. Nabi wi jaminan. Wa alaihi thiyabul harir. Dia dalam syurga tu akan pakainya pakaian setera, pamai. Li'annahu amana bi wa saddaqani. Kerana dia telah beriman kepada aku dan juga telah percaya apa yang aku beri. Waraqah bin Naufal. Itu yang pertama. Pengajaran yang keduanya,
Sesungguhnya mimpi Nabi Muhammad SAW dan juga mimpi Nabi mana-mana adalah wahyu daripada Tuhan. Nabi saja Nabi saja, bukannya mana-mana manusia dak, Nabi saja, Nabi. Syarat orang yang nak jadi Nabi mana-mana dapat wahyu lah. Dapat wahyu. Dapat wahyu. Dengan sebab itu mimpi sama ada Nabi mana-mana. Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyun ilahiyyun, wahyu Tuhan. Adalah wahyu Tuhan. Mimpi ni wahyu Tuhan. Manakala orang lain selain daripada Nabi tak sedap mengaku dakwah lah katanya adalah wahyu, bukan. Dan juga yang ketiganya ayat mula-mula, tunjuk juga ayat mula-mula yang turun kepada Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh baca. Ia ada sambungnya dengan hadis yang seterusnya selepas pada ni. Dan juga pengajaran di antara pengajarannya, kelebihan Khadijah binti Khuwailid. Kelebihan tadi hadis dulu kita sebut dah. Saya nak sebut sedikitnya kelebihan isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini isteri yang pertama bagi Nabi. Isteri yang pertama bagi Nabi SAW. Di antara manakibnya orang panggil kelebihan kelebihan Khadijahnya, iaitu Nabi tak menikah dengan orang perempuan mana-mana melainkan Khadijah telah meninggal dunia. Selepas daripada Khadijah meninggal dunia. Ini Aisyah ayat diri. Aisyah ayat katanya lam yatazawwajin Nabi SAW ala Khadijah hatta matat. Sehingga dia meninggal dunia Nabi baru nak bini dengan orang lain. Ini adalah kelebihan yang tidak adanya pada isteri-isteri yang lain. Kerana isteri yang lain selain daripada Khadijah, Nabi ada isteri lain, ada isteri lain lagi. Kalau Nabi nikah dengan Saudah tak ada mati, Nabi menikah dengan Khadijah, dengan Aisyah. Selepas daripada nikah dengan Aisyah pun Nabi nikah pula isteri yang lain. Sehingganya Nabi meninggal dunia. Tapi Khadijah tak. Ibnu Hajar riwayat katanya dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar riwayat katanya hak ni tak ada khilaf. Di sisi ulama kelebihan yang tamahnya terhadap apa dia Khadijah. Nabi ni apabila nikah dengan Aisyah, nikah dengan Khadijah sudah dah ni, Nabi hidupnya selepas daripada itu laginya sehingga mati 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun. Daripada 38 tahun tu, waktu bek 25 tahun duduk dengan Khadijah. 25 tahun duduk dengan Khadijah sehingga Khadijah mati. Apa? Kerana Nabi nikah dengan Khadijah umur 25. Dan juga Khadijah mati umur Nabi 50 tahun. Duduk dengan Khadijah tu Yusuf happy. Manakala dengan isteri yang lain tu, manakala apa dia orang panggil 25, 38 buat 38 lep 25, tinggal 30 tahun lagi. 13 tahun lagi belum Nabi nak mati, Nabi bagi masa tu duduk dengan isteri-isteri yang lain. Isteri semua tu 10 orang sama tak banding dengan Khadijah? Tak sama. Habis tu ni kelebihan besar Khadijah. Selain daripada dia adalah orang perempuan yang pertama yang masuk Islam. Habis tu Nabi ni tak pelik sikit abuk duduk dengan dia 25 tahun. Aisyah biasa royak katanya aku tak biasanya cemburu kepada orang perempuan mana lebih banyak daripada aku cemburu kepada Khadijah. Mati dah pun Nabi duk yukthiru zikrah, duk ingat lagi banyak ingat kepada Khadijah. Tak sebab ingat ana 25 tahun. Sehingganya kadang-kadang Nabi ni sembelih kambing, baginya daging kambing itu kepada puak-puak saing Khadijah, puan-puan Khadijah. Mati dah. Duk dengan isteri yang lain dah. Aisyah sebut katanya ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seolah-olah katanya tak ada dah orang betina lain dalam dunia ni melainkan Khadijah seorang korena ya Rasulullah.
ma tadhkur min ajuz min ajaiz Quraisy hamra shidqain halakat fid dahr qad abdalakallahu khairan minha. Aisyah cemu dia ayat katanya, Nabi, hai Nabi, nak ingat gapo dia lagi kepada orang perempuan tua Quraisy yang gigi tu telah luruhnya, tak tahunya apa potong gigi dah. Nah, dan juga telah meninggal halakat fid dahr, mati beberapa tahun dah. Abdalakallah, Allah Taala gantinya orang perempuan yang lebih baik daripada Khadijah lagi. Dia perempuan yang lebih baik daripada Khadijah. Aisyah nak kata dia lah. Kerana Khadijah ni bujang, isteri-isteri yang lain bujang, dia ni muda, tak ada biasa melalui menikah, tak biasa lepas menikah lagi. Nabi katanya, innaha kan kallada. Aisyah, tak ada dia boleh bergantinya. Hei Aisyah, tak ada dia boleh gantinya Khadijah. Banyak perkara lah orang mula-mula masuk Islam beriman, dia orang pakai sekak Nabi tak sibuk dakwah, tapi dia sanggup nak sokong kerja dakwah Nabi. Dan juga yang besar sekalinya, Allah Ta'ala tak berinya aku ada anak bersama dengan isteri-isteri yang lain, tapi Allah Ta'ala berinya aku ada anak bersama dengan Khadijah. Ni orang anak. Adakah siapa perempuan mana yang boleh berganti Khadijah? Ada yang boleh ganti. Ada khilaf kan? Ulama katanya Nabi kasih kepada Khadijah ke Aisyah hanya. Nah, ada khilaf di sini ulama. Tapi Nabi SAW sebut katanya, inni ruziqtu hubbaha. Allah Ta'ala rezeki kepada akunya sangat-sangat saya cintanya kepada Khadijah. Nabi rak Khadijah mak. Nah, Nabi ni rak Khadijah banyak sehingganya Allah dan juga Jibril biasa kirim salam kepada Khadijah. Dulu pada kali yang dulu saya sebutnya, Aisyah pun dapat salam juga, tapi Jibril kirim salam kepada Khadijah, Aisyah. Jibril ya. Tapi Khadijah ni Allah dan juga Jibril kirim salam kepada dia. Nah, fa idza hiya atatka, Jibril ayat katanya, "Hey Muhammad, kalulah tagi ni isterimu mari Khadijah ni mari dengan idam makanan, minuman, faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni." Tolong sapa salam daripada Tuhan dan juga daripada aku, dan juga berilah berita baik dengan Khadijah, dia akan dapat rumah di dalam syurga. Ni hadis Bukhari Muslim, orang perempuan. Dan juga sebut katanya min qasab la sakhaba wala nasab, rumah tu rumah yang tak ada akan rasanya letih penat, dan juga tak akan ada suara yang mari duk mengaru. Nabi sebutlah hadis. Apa? Kerana dalam dunia ni ambil 10 tahun mula-mula ni, kita gambar katanya Nabi duk dakwah, puak musyrikin duk sekak Nabi, duk mengenak Nabi, duk mengarut Nabi. Orang jadi isteri tu perasaan dia bagaimana mana? Nah, kalulah suami dia kerja dakwah, orang duk sekak, orang duk kata hudah, orang duk buat mengenak suami dia, orang jadi isteri tu kena pakai kesabaran tinggi mana? Tong cai ความอดทนแค่ไหน Habis tu Allah Subhanahu wa taala balah kepada Khadijah dengan rumah yang tenang di dalam syurga yang dia akan dapat pada hari kiamat nanti. Ini di antaralah, di antaranya kelebihan Khadijah binti Khuwailid sebagai isteri Nabi yang pertama. Kita nak pergi kepada hadis yang keempat, seterusnya. Hadis yang keempatnya muka yang ke sebelah tengok nombor muka yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari wa huwa radhiyallahu anhuma wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi bayna ana amshi idh sami'tu sawtan min as-sama' farafa'tu ra'si fa idha al-malaku alladhi ja'ani bi Hira جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابعا. Ning hadis yang keempat daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma.
Jabir Al-Ansari, seorang sahabat daripada Madinah asal dia. Madinah Ansari ni Madinah, orang Madinah, bukan orang Mekah asal. Salah satu sahabat yang riwayat hadis Nabi banyak, mukthirin berriwayat, banyak. Dia riwayat hadisnya 1540 hadis Nabi. 1540 hadis. Termasuknya ni orang yang riwayat hadis banyak, hafal hadis banyak daripada Nabi. Dan juga ni orang ni adalah bilangan hadis ni ngapa ni daripada Nabi 1000 nak belaka. 1000. Yang pertama sekali, banyak sekali Abu Hurairah. Ni nak ingat Abu Hurairah. Bapa kucing, nama sungguh dia nya Abdurrahman bin Sakhrin. Ni orang ni seorang yaftina, semua yatim, seorang yaftina Aisyah radhiyallahu anha. 2000 lebih kita ayat dah pada kali dulu. Termasuknya ni orang ni Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Aisyah, Anas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga Jabir ibn Abdullah. Ni orang yang apa hadis Nabi banyak. Itunya dia matinya bila? Mati pada tahun 78 Hijrah. 78. Makna katanya selepas daripada Nabi mati ni, dia masihnya hidup laginya selepas daripada Nabi mati. 67 tahun lagi. Dia hidup selepas daripada Nabi mati ni 67 tahun lagi, sehingga dia meninggal dunia. Ini Jabir Jabir ni dia royak katanya yuhaddithu an fatratil wahyi. Sebut mengenai dengan wahyu ni, turun yang pertama dulu Iqra, baca. Bahawa selepas daripada tu ni wahyu putus daripada Nabi, tak turun sehingga ning kali yang kedua tu. Tu apanya Allah Ta'ala boleh sengih wahyu daripada Nabi ni. Hikmatnya ulama royak kerana nak perasaan takut gerung Nabi ni kokoh hilang dulu daripada kali yang pertama dulu. Mari turun kali yang kedua ini, iaitu Nabi SAW sebut katanya baina ana amshi, Nabi jalan tu kita jalan ni luar ni lah. Idh sami'tu, aku dengar sautan ni suara daripada mana? Minas sama, daripada as-sama, langit. Ra'si farafa'tu ra'si, maka apabila aku dengar suara daripada langit, farafa'tu, aku akid kepala aku naik, tengoknya ke atas langit. Fa idzal malak, Nabi tengok atas langit, Nabi ingat, Nabi nampak malaikat duduk di atas langit. Malaikat mana? Al-malak, malaikat alladhi ja'ani bi Hira, yang biasa mari cari akunya di gua Hira dulu. Malaikat tulah bi Hira, gua Hira. Malaikat เดิมที่เคยมาหาฉันในถ้ำ Hira ครั้งที่แล้ว dulu. Tapi terik ni mari mana-mana, jalisun ala kursiyyin, duduknya di atas kisi. Bainas samai wal ard, di antara langit dan juga bumi, duduk atas kisi. Far'ibtu minhu, maka aku gentar hati, aku takut. Kali yang kedua tu ada perasaan takut lagi. Nabi SAW. Faraja'tu, basudah daripada tu, klik pergi rumah, pergi cari Khadijah. Zammiluni, tolong selimut aku biar kau aku. Supaya apa dulu. Selepas daripada itulah Allah Ta'ala turunnya kepada Nabi 5 ayat daripada surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, hei orang yang duk selimut. Muddathir, selimut, hompa. Qum, bangun diri. Fa'anzir, dan juga khijalah dakwah, hoyaklah khijalah dakwah, ajak orang buat baik untuk boleh masuk syurga. Lari orang daripada buat jahat, yang pertama sekalinya lari orang daripada syirik. Panggillah orang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, supaya selamat daripada neraka. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan juga berilah kebesaran kepada Tuhanmu.
Wa rabbaka fakabbir. Beri kebesaranlah kepada Tuhanmu iaitu Allah Taala. Wa thiyabaka fatahhir. Sebut katanya wa rabbaka fakabbir, tauhid. Tauhid. Pegailah dengan Allah Taala. We orang beriman kepada Allah Taala molek. Wa thiyabaka fatahhir, dan juga bajumu ni we bersih, cuci. Maksud apa? Jauhlah daripada syirik. Tu wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Ayat yang kelima akhir sekali, warrujza. Warrujza fahjur. Apakah warrujza fahjur itu tu? Iaitu semua benda yang berhala tokong mereka yang semua benda selain daripada Allah Ta'ala itu fahjur, hijrahlah, tinggallah, yang hidup semua. Nabi sendiri yang hidup semua tokong berhala, dan juga ajaklah orang ni tinggalnya daripada semua berhala. Warrujza fahjur. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Selepas daripada tu wahyu tu turun sama kepada Nabi, turun sama. Tak betul lah. Tak betul lah. Ada yang sebut katanya di antara soalannya, di antara Iqra dengan ya ayyuhal mudaththir ni sengai lama mana? Allah Taala tak turun wahyu ni rakyat hang ni lama mana? Setengah riwayat katanya wa kanat sanatain, 2 tahun. Ini riwayat yang katanya 2 tahun dhaif. Tetapi riwayat yang betulnya ayyaman, beberapa hari. Riwayat yang sahih seperti Ibn Hajar sendiri sebut ayyaman, beberapa harinya sahaja yang Nabi SAW sengainya turun wahyu kepada Nabi SAW. Beberapa hari saja. Apa? Beberapa hari itu tu untuk Allah Ta'ala nak Nabi hilang sikit-sikit perasaan takut kali yang pertama tu. Tak biasa jumpa dengan Jibril tu kan. Bahawa Nabi tenang, rasa katanya sesuai sepatut dah turun masa ni, turun semula. Tapi Nabi duk takut lagi kali yang kedua. Tapi akhir sekali tak apalah, Allah Ta'ala turun wahyu kepada dia. Ni hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Apakah riwayat? Apakah pengajaran daripada hadis ni? Pengajaran yang pertama, ini adalah perbezaan di antara Nabi dan juga Rasul. Kadang-kadang ada berlaku soalan tanya katanya, Nabi dengan Rasul ni serupa ke tak? Kita dah royak dulu katanya Nabi ni berapa orang? Beratus-ratus ribu, 300 ribu lebih Nabi. Tapi puak-puak apa dia? Rasul ni 300 orang lebih ya. Hak sebut dalam Quran pada hari ni yang kita dah ingat tu 25 orang hak jadi nabi dan juga jadi rasul. Habis tu kita nak buat nak makna hurai faham katanya nabi dengan rasul ni beza mana? Beza tu mana? Setengahnya jadi nabi saja, tak jadi rasul ni. Tapi ada orang yang jadi rasul cerak dia jadi nabi. Bukan semua orang yang jadi nabi dia jadi rasul. Supaya kita ayat dulu katanya, bukannya setiap orang yang jadi orang Islam itu dia beriman. Tapi setiap orang beriman itu dia adalah orang Islam. Tak? Yang kena balik lah. Nabi ni adalah orang yang dapat wahyu daripada Allah. Wahyu ni apa? Syariat daripada Allah Ta'ala. Tapi tidak disuruhnya tabligh, tak suruh sapa kepada orang-orang lain dak lah. Nabi ni dapat wahyu daripada Allah Taala. Wahyu ni apa? Syariat yang Allah Taala turun kepada dia, dia beramal, dia sembahyang, dia puasa, dia buat kebaikan tu, dia buat ibadat tu, tapi Allah Taala tak suruh dia sapa tabligh. Manakalanya nak rasul dapat wahyu, didapat syariat daripada Allah Taala, sertanya dapat perintah daripada Allah Taala untuk tabligh, mengenai siapa dakwah je orang tu. Itu rasul. Ini beza boleh faham betul ulama katanya nubbi'a biqra, dilantik jadi nabi dengannya ayat Iqra, dan juga dilantik jadi rasul dengan ayat ya ayyuhal muddaththir. Mana katanya sebelum pada ini ni ambil daripada Iqra yang pertama siapanya sebelum nak turunnya ya ayyuhal muddaththir jadi nabi. Tu tang pen nabi. Tapi belumnya dilantik jadi rasul.
Nah, belumnya dilantik jadi rasul. Sehingganya turun ayat ini, Allah Ta'ala perintah Nabi SAW tabligh. Jamaah tabligh tu siapa? Suruh dakwah ajak orang. Semenjaknya turun ayat ini, Allah Ta'ala lantik Nabi jadi rasul untuk ajak dakwah manusia kafah semua. Orang dekat, orang jauh ajak. Nah, sebagai pengajaran yang besar yang kita dapatnya daripada hadis ini. Hadis yang keempat boleh nah. Nah, kita perginya kepada hadis yang kelima pula. Nah, hadis yang kelima. Kita ambil pengajaran apa pentingnya. Nah, kalau satu pengajaran, kalau dua, tiga ambil. Nah, tak banyak. Yang kelimanya, hadis yang kelima, wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمعا فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ini hadis yang kelima daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenal tak Abdullah bin Abbas ni? Nah, anak apa dia? Sepupu dengan Nabi. Abdullah bin Abbas ni sepupu dengan Nabi. Dan juga salah satu daripada sahabat muda 4 orang tapi ilmu banyak. Orang panggil kata apa? Abadalah. Ain, ba, alif, dal, lam, lah. Ta marbutah. Abadalah. Apakah maksud abadalah? Iaitu puak-puak sahabat 4 orang. Satunya 4 orang, yang keduanya 4 orang ni nama Abdullah belaka. Yang ketiganya ilmu banyak belaka. Pianya ngatik. Satunya Abdullah bin Abbas sendiri. Yang keduanya Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar ibn Khattab. Yang ketiganya Abdullah bin Amru bin As, anak kepada sahabat Amru bin As. Yang keempat Abdullah bin Zubair bin Awam. 4 orang ni ilmu banyak, ngapa Quran banyak, ngapa hadis banyak. Di sininya iaitu Abdullah bin Mas'ud. Umur sikit ilmu banyak. Dan juga di antara ilmu yang dia dapat, Allah Ta'ala beri dia banyaknya ilmu tafsir Quran. Gerti makna Quran. Dengan sebab apa? Nabi berdoa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah faham fiqh kepada dia, dia faham agama. Wa 'allimhu, dan juga ajarlah kepada dia ini akan ilmu ta'wil. Ilmu apa? Ilmu tafsir, ilmu tafsir. Habis itu gelar Abdullah bin Abbas ni habrul ummah. Nah, ai dakwah. Habru ni nama dakwah. Ummah bagi ummah. Ataupun satu laginya terjemahanul Quran. Orang yang marinya nak terjemah Quran bagi kita faham. Terjemah bukan bahasa Sia, bahasa Melayu tak. Terjemahnya Quran bahasa Arab, marinya terjemah bahasa Arab sekali lagi we faham. We mudah faham. Di antaranya ni hadis ni. Nah, di antaranya hadis ini dia beranak belum Nabi nak hijrah 3 tahun. Nah, rupa dia jangok. Juruh molek. Nah, dia ni.
Ngapa hadis daripada nabinya 1960 hadis. 1960 hadis. Nah, itu dia. Matinya sebut dah sini tak ada sebut sini. Walamma mata sallallahu alaihi wasallam walamma mata salla alaihi Muhammad bin Hanafiyah. Maka hari yang dia mati tu, orang pakat royak katanya al-yaum mata rabbani hadhihi al-ummah. Orang yang paling berjuru, paling rapat dengan Allah Taala daripada kalangan umat ni telah meninggal dunia. Nah, duka ceritalah. Ni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni fi qaulihi ta'ala, dia tafsir ayat ni. Tafsir ayat ni. Ayat mana? Ai la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat dalam suratul Qiyamah ayat 16. Apa? Nah, Abdullah bin Abbas ayat katanya la tuharrik, makna ayat ni la tuharrik bihi, jangan menggerak lidah banyak hei Muhammad. Nah, jangan gerak lidah banyak li ta'jala bihi, untuk nak widang ngapa ingat tu. Nabi ni Jibril turun mari ni, Jibril baca dia baca cepat, baca turut. Kalau lah suara loceng nak dibising pun dia usaha nak baca turut Nabi tu. Tuharrik, nak gerak lidah untuk nak widang baca turut dan juga ingat akhir sekali. Usaha Nabi lah. Sini orang panggil kata hirsun, usaha Nabi untuk nak ngapanya wahyu Allah Ta'ala. Iaitu Nabi SAW atau apa dia, Abdullah bin Abbas kata yu'aliju minat tanzil. Nabi duk jaga apa dia, yu'aliju ni duk jaga, raksa daripada Quran yang turun ke atas dia tu syiddah, teruk turun, berat. Syiddah ni berat. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, usaha nak gerak dua bibir dia. Syafatai, dua bibir, gerak dua mulut dia lah. Maka Abdullah bin Abbas katanya, aku pun nampak Nabi biasa geraknya dua bibir dia bala mana, aku pun gerak dua bibir aku bala tu lah. Gerak turut Nabi. Fa anzalallah, maka Allah Taala turun ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nabi ni susah payah apabila turun ayat Quran ni. Nabi syiddah. Kita ada kata Quran wahyu adalah berat. Tetapi Nabi usaha habis cakap apabila dengarnya Jibril baca Quran, dia dengar, usaha Nabi. Usaha nak penatkan letih diri ni untuk nak geraknya dua bibir dia nya turut, baca turutnya Jibril alaihissalam. Nak widah. Kerana Nabi bimbing katanya kalau tak baca turut tak ingat. Tam Jibril kau macam. Pak Nabi ni kita ada katanya baca geti mana tak biasa baca geti, Nabi ummi. Nah, haitsu kana yaqra'uha kalimatan Nabi baca turut kalimah hirsan, usahanya untuk nak ngapa. Bimbing takutnya tak ingat Quran. Takutnya Jibril klik lagi tak ingat Nabi. Nah, tapi Allah Ta'ala katanya la tuharrik, tak usah baca turut Muhammad. Mudah gerak lidah turut, baca turut lah. Kerana khija nak Nabi ingat ni, khija Allah Ta'ala inna alaina, sesungguhnya ke atas kami, jam'ahu, yang akan hipung Quran ada dalam dada mung, wa qur'anah, sehingga akhir sekali mung boleh baca. Ni khija Tuhan, tak satu. Seolah-olah katanya fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila malaikat Jibril mari cari Muhammad dan juga baca wahyu mu dengar, khija mu apa? Fattabi' qur'anah, ikuti bacaan dia. Bala mana ikuti? Istami' lahu, dengar wi molek, dengar saja ya. Wa ansit, senyap. So baca tu. Wa ansit, so baca tu. Thumma inna alaina bayanah, iaitu maksud thumma inna alaina bayanah. Abdullah bin Abbas katanya thumma inna alaina an taqra'ahu, khijafat kami yang nak wimu boleh baca selepas itu. Bayanah iaitu yang nak Nabi ingat sehingga akhir sekali Nabi boleh baca walaupun Jibril klik gidah, adalah khija Allah Ta'ala. Tak sabimeh. Macam Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fakana Rasulullah ba'da dhalik, sehingganya selepas daripada itu Jibril mari cari Nabi sekali mana kerja nabinya istama'a, dengar saja, tak ada kena baca turut. Fa idzan talaqa Jibril, sehingganya dengar sudah Jibril klik gi paling belakang klik gi, qara'ahu Nabi boleh baca seperti mana Jibril biasa baca, dia dengar. Hafal ingat ni pianya kita boleh ngapa ingat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu Allah Ta'ala janji dengan Nabi, katanya Allah Ta'ala nak Nabi ingat tak sabar Muhammad. Nabi biasa kan, juh dia kan. Takut bimbang katanya Jibril mari baca, kalau tak baca turut, kalau Jibril klik gi takut tak ingat. Tapi apabila Allah Ta'ala turun ayat ni, keyakinan kepada Nabi, janji kepada Nabi, tak sabar dengar saja, khijamu dengar saja ya. Selepas Jibril klik, mung nak ingat dengan secara automatik. Itu ingat Nabi SAW. Ingatnya Nabi SAW selepas daripada itu. Itu yang katanya usaha Nabi. Habis itu kita kena usaha ratik lah. Baca Quran tak boleh. Jangan adanya orang Islam mana yang klik pergi pada hari kiamat baca Quran tak boleh. Jangan. Kerana itu adalah tangga yang paling rendah sekali. Kanan Al-Quran pen ni tu pen bandaikan rek sekali, tak boleh ni nak jawab kepada Allah Taala bala mana, nak mai alasan cahahid pun cak nai nak jawab kepada Allah Taala katanya tak ada guru, tak ada masjid, tak ada sekolah, tak ada belakang hari ni. Kalau nak orang kata kalau nak pergi ngaji kali pak Quran kali dengan budak-budak malu, hari ni ada banyak mana tempat ngaji Quran bagi orang tua-tua. Setengah sahabat ni mula ngaji Quran umur tua dah. Kerana ingatlah katanya Nabi tu mari ngaji Quran umur 40 tahun dah Nabi. Pas sahabat yang lain, setengah orang hok mari kapanya, mari masuk Islam, tahun yang ke-8 tu, tahun yang ke-8 yang Nabi pergi buka Mekah tu. Kita kena ingat katanya puak-puak demo tu baru masuk Islam ramai juga tahun yang ke-8, belum Nabi nak mati 2 tahun lebih tu. Patanya katanya baru masuk Islam masa tu, bila mula ngaji Quran masa tu, kalau masuk tua ayah Abu Bakar mari cari Nabi pada tahun yang ke-8 tu buka Mekah tu, rambutnya hubal belicin tua hebat dah ayah Abu Bakar tu. Pakalulah dia mula ngaji mula bila? Mula masa tua tu. Pak kita nak ambil alasan royak katanya tua dah ya Allah tak boleh ngaji dah Quran. Segamuk kita nak jawab kepada Allah Taala ni. Ni Nabi ni usaha Quran umur 40 lebih ni usaha dok nak ingat Quran tak kerti mai pen sakut mai pen tang terek tapi nak ngaji. Habis tu kita ayat dulu katanya ma ana biqari, jawab apa Nabi yang jawab kepada Jibril katanya ma ana biqari. Jibril kata baca, Nabi jawab kata ma ana biqari. Ulama yang katanya ma ana biqari bukan maksud katanya Nabi tolak tak saya baca dak. Nabi jawab katanya aku baca tak kerti, kalau nak aku baca tu ajar kepada aku. Kita pun kena buat tu lah. Hari ni kalau baca Quran tak kerti, kena cari jalan usaha ngaji. Malu nak ngaji pak ramai-ramai, online pernah hari ni. Online. Mana hari ni nak ngaji. Walaupun tak saya nak ngaji orang panggil tu berderet dengan guru, ada guru banyak hari ni duk buka cong dalam online hari ni cara baca. Kita ikut ti ya, kita baca turut dia ya. Bukan ngaji sud orang panggil, ngaji hoya takat siap dah tu. Video pandai-pandai 5 minit ngaji turut, baca turut. Usaha insya-Allah Allah Taala akan beri permudahan. Hadis yang terakhir pada hari ini hadis yang ke-6 dan juga minggu yang ke depan kita akhir dengan hadis yang ke-7, hadis yang terakhir dalam apa dia? Dalam bab wahyu ini, hadis yang panjang. Hadis Raja Heraklius. Hadis yang ke-6 wa anhu radhiyallahu anhuma. Wa anhu radhiyallahu anhuma dalam sininya tulis radhiyallahu anhu. Sebenarnya radhiyallahu anhuma kerana wa anhu sini iaitu Abdullah bin Abbas. Wa an ibn Abbas orang itulah. Abdullah bin Abbas ni kita radhiyallahu anhuma. Beza mana dengan radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu kalulah dia ni orang Islam. Dia ni Islam seorang dia, pak dia bukan Islam, radhiyallahu anhu. Tapi Abdullah radhiyallahu anhu sahabat masuk Islam. Al-Abbas pak dia nya Al-Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam juga. Maka kita radhiyallahu anhuma. Huma ni dua orang. Dua orang.
Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Sebut katanya Nabi SAW adalah orang yang hati dia borah. Hati borah. Apa dia? Ajwad. Mari daripada kalimah jud ataupun jawadun. Borah, hati borah. Hati luah. Wahai suka beri tolong orang. Itu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas. Dan juga masa yang Nabi ni biasa dia hati borah, suka tolong orang, suka beri kepada orang. Tak ada sekali mana yang orang mari minta bantuan tolong apa pada dia, Nabi beri belakang. Sama ada masa dia ada dia beri, masa dia tak ada dia beri dengan cara tak ada. Kalau diri dia tak ada pun dia minta tolong kepada sahabat yang lain. Itu Nabi. Tapi masa yang dia borah fiksiknya banyaknya pada bulan Ramadan, fi Ramadan. Apa? Hina yalqahu Jibril. Kerana bulan Ramadan ni dia berjumpa dengan Jibril. Jumpanya dengan Jibril pada bulan Ramadan kulla lailatin, setiap malam tukun. Jumpa dengan Jibril. Buat apa? Ni. Fayudarisuhul Quran. Ngaji Quran Nabi. Ngaji Quran. Betul kita tak sengaja ngaji Quran buat apa? Tak usah ngaji Quran apa, nak jadi manusia yang belia siapa kepada boleh masuk syurga bala mana kalau malah ngaji Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Bawah Nabi ni. Orang mari tolong, puk tolong wi haludah. Ada mikir banyak. Siapa kepadanya Abdullah bin Abbas yang katanya cepatnya Nabi beri tolong kepada orang ni daripada angin yang pupuk derah lagi. Minar rihil mursalah. Ar-rihil mursalah lomtipat reng, angin yang pupuk derah tu Nabi lebih derah lagi wi pertolongan kepada orang. Ulama sebut katanya sebab yang Nabi tamahnya hati borah dianya dua perkara. Satunya dengan sebab dia boleh berjumpa dengan Jibril, yang keduanya dia boleh mengaji Quran. Orang yang ngaji Quran, orang yang hati dia akan tamah borah. Kalaulah orang yang ngaji Quran tapi hati dia kedekut, makna katanya dia tak ngaji Quran sungguh kali. Kerana dua-dua ni Nabi ni apabila tiap malam, waktu malam turun masuk jumpa dengan Jibril, ngaji Quran dua perkara. Turun mari demi nak syukur qabkun Allah, Nabi turun mari bawah, Nabi borah, tolong orang. Untuk syukur kepada Allah Ta'ala dua nikmat. Nikmat yang pertama boleh berjumpa dengan Jibril. Nikmat yang kedua boleh ngaji Quran. Kita ni kena kira katanya boleh ngaji Quran adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Habis tu kalaulah kita ni boleh ngaji Quran, kena guna. Hari mana ngaji Quran, kita sedekah gitu. Infak, tolong orang. Cari orang yang susah. Mana-mana dalam Facebook, dalam apa hari ni banyak tolong orang susah. Taruh banci hari ni. Ataupun kalau adanya jiran tapi rumah yang susah, wi. Tak boleh wi dengan harta benar, wi makanan, wi benda alat pakai apa, wi. Sebab apa? Sebab kita ngaji Quran. Sebab kita ngaji Quran. Kerana Nabi ngaji Quran waktu malam turun mari tolong orang. Habis tu tak cukupnya pada bulan Ramadan baca Quran banyak tapi amal sedekah sikit. Tak balance orang panggil. Tak sama. Habis itu banyak mana kita baca Quran pada bulan Ramadan ataupun bulan yang lain, sedekah banyak sama dengan baca Quran. Kerana benda ni adalah benda yang kurukan, benda yang duduk sekali. Seperti mana Nabi buat contohnya kepada kita di dalam hadis ini. Itulah kita pada hari ini apa dia 2-3 hadis, sambungnya hadis yang terakhir, hadis yang panjang. Hadis Heraklius, hadis Raja Rum pada minggu yang ke-depan biiznillah taala. Fa nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yarzuqna 'ilman nafi'a
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء استغفر الله